Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua warga bola sepak tanah air. Apa khabar korang semua? Harapnya korang semua tengah on form dan sentiasa bersemangat demi lencana di dada. Hari ini, Wisma FAM bergegar lagi guys. Ada 3 isu besar yang kita nak londehkan satu persatu. Pertama, pasal peguam sukan yang selah bekas orang kuat FAM sebab didakwa tak faham undang-undang. Kedua, pasal nasib Datuk Nur Azman. Adakah beliau kekal atau bakal disingkirkan? Dan yang ketiga, langkah berani mati FAM yang sanggup hantar surat terus ke FIFA dan AFC. Memang panas guys. Tapi sebelum kita masuk padang untuk bedah isu ni, saya nak minta jasa baik korang semua. Tolong tekan dulu butang subscribe dan aktifkan loceng notifikasi saluran ini sekarang juga. Sokongan koranglah yang buat saluran ni terus hidup untuk bagi info paling A pasal bola sepak kita. Dah subscribe? Terbaik. Jom kita mulakan. Selamanya Harimau Melaya. Itulah laungan keramat kita di Teres Stadium. Tapi nampaknya sekarang ada api yang sedang marak membakar di dalam pejabat pentadbiran bola sepak negara. Isu pertama yang kita kena tengok adalah pendedahan berani daripada seorang peguam sukan ternama. Beliau secara terbuka menyela tindakan bekas Setiausaha Agong yang dianggap sengaja mencetuskan kekeliruan dalam kalangan peminat. Peguam itu menegaskan dengan nada cukup keras bahawa dakwaan terhadap kedudukan Setiausaha Agong sekarang adalah tidak berasas sama sekali. Beliau menghuraikan bahawa pihak yang mengkritik itu seolah-olah gagal menyelami isi kandungan statut FAM yang sebenar. Persoalannya, macam mana seorang yang pernah memegang jawatan penting boleh terlepas pandang fakta perundangan asas? Ini bukan lagi soal pendapat, ini soal undang-undang yang sudah termaktub tapi cuba dicabar secara terbuka. Sebelum kita pergi ke isu kedua yang lagi panas, saya nak minta korang tolong share video ni sekarang ke dalam grup WhatsApp kawan-kawan bola korang atau ke Facebook. Biar semua orang tahu fakta sebenar pasal undang-undang FAM ni supaya tak ada lagi yang terkeliru dengan sembang kosong. Dah share? Jom kita sambung. Isu kedua pula, di tengah-tengah badai kecaman ini, tembok Wisma FAM nampaknya masih berdiri teguh. Ahli Exco FAM, MD Zafri MD Amin dengan nada yang cukup tegas dan penuh wibawa sudah pun tampil untuk mematikan segala spekulasi liar. Beliau mengesahkan dengan sejelas-jelasnya bahawa Datuk Nur Azman Rahman tetap kekal sebagai Setiausaha Agong secara sah dan mendapat sokongan penuh daripada barisan kepimpinan. FAM menegaskan bahawa mereka tidak akan sesekali tunduk kepada sebarang bentuk desakan luar yang cuba menggugat kestabilan organisasi, terutamanya ketika skuad kebangsaan sedang dalam fasa kritikal. FAM juga menyatakan bahawa pintu mereka sentiasa terbuka untuk kritikan, tapi biarlah kritikan itu berasaskan fakta, bukan tuduhan meluap-luap yang hanya nak burukkan imej persatuan. Sebelum saya bongkarkan langkah berani mati FAM yang melibatkan FIFA, korang tolong sekali lagi share video ni ke WhatsApp story atau grup Telegram korang. Kita nak pastikan info ni sampai ke seluruh pelusuk negara supaya penyokong tahu siapa yang sebenarnya buat kerja dan siapa yang cuma tahu buat bising. Dan isu yang paling mendebarkan, FAM nampaknya sudah hilang sabar dengan segala serangan yang tidak berkesudahan ini. Demi membersihkan nama baik Malaysia, mereka telah mengambil langkah paling drastik dalam sejarah pentadbiran baru-baru ini. FAM secara rasmi telah menghantar surat penjelasan terperinci terus ke markas tertinggi bola sepak dunia iaitu FIFA di Zurich dan juga AFC. Kenapa sampai ke peringkat itu? Sebab FAM mahu memberikan mesej jelas kepada dunia bahawa mereka bersih dan setiap langkah mereka adalah mengikut landasan rule of law antarabangsa. Ini adalah langkah checkmate untuk memastikan tiada sesiapa boleh mempersoalkan integriti FAM sekaligus mengelakkan sebarang risiko penggantungan antarabangsa yang boleh membunuh terus masa depan bola sepak kita.
Bila kita bercakap pasal campur tangan FIFA dan AFC ni, kita kena faham, ini bukan perkara main-main guys. Sejarah dah buktikan, banyak negara yang akhirnya kena ban sebab kemelut dalaman yang tak berkesudahan. Persoalannya sekarang, kenapa sampai tahap ini FAM perlu bertindak? Adakah serangan-serangan daripada pihak luar ini sudah terlalu melampau sehingga boleh mengganggu fokus Harimau Melaya di padang? Korang kena ingat, setiap kali ada isu pentadbiran macam ni, mentaliti pemain dan kestabilan liga kita juga akan terkesan. Kita tak nak pisang berbuah dua kali. Kita tak nak semangat pemain kita luntur hanya disebabkan drama di atas meja yang tak sudah-sudah. Peguam sukan yang kita bincangkan tadi juga ada menyentuh satu poin penting, iaitu soal profesionalisme. Kalau bekas pemimpin pun boleh terkeliru dengan statut sendiri, apa mesej yang kita nak bagi pada dunia? Adakah ini menunjukkan sistem kita lemah atau sebenarnya ada pihak yang sengaja buat-buat lupa undang-undang demi agenda tertentu? Kita sebagai penyokong dah letih guys. Kita dah letih dengar pasal perebutan jawatan. Kita dah letih dengar pasal pertikaian surat menyurat. Apa yang kita nak nampak adalah transformasi yang dijanjikan. Kita nak tengok ranking kita naik. Kita nak tengok pengurusan liga kita makin mantap dan kita nak tengok Wisma FAM jadi satu institusi yang betul-betul dihormati, bukannya jadi bahan sindiran di media sosial. Dan satu lagi perkara yang kita kena fikirkan, apa tindakan seterusnya kalau FIFA dan AFC bagi jawapan yang menyebelahi FAM? Adakah pihak pengkritik akan terus diam atau mereka akan cari lubang lain pula untuk terus menekan? Ini yang kita risaukan, civil war dalam bola sepak kita sendiri. Sebagai penyokong Tegah, kita kena bijak tapis maklumat. Jangan terus telan apa yang kita baca kat page-page viral tanpa usul periksa. Sebab itu, langkah FAM menghantar surat itu dilihat sebagai satu cara untuk mendiamkan semua spekulasi dengan menggunakan otoriti tertinggi dunia. Mereka mahu satu noktah diletakkan supaya semua orang boleh kembali fokus kepada kerja masing-masing. Jadi, buat korang yang ada kat luar sana, terutamanya yang selalu turun stadium, korang rasa macam mana? Adakah korang rasa FAM patut buat pembersihan besar-besaran terhadap individu yang cuba sabotaj persatuan? Atau korang rasa FAM sendiri perlu lebih telus dalam berkomunikasi supaya isu macam ni tak timbul di masa depan? Kita kena faham, bola sepak ni bukan milik individu tapi milik kita semua sebagai rakyat Malaysia. Maruah yang dibawa oleh Datuk Nor Azman dan barisan Exco adalah maruah bola sepak kita juga. Kalau mereka gagal, kita semua rasa kesannya. Kalau mereka berjaya, kita semua yang bersorak bangga. Kini, segalanya bergantung kepada maklum balas dari Zurich dan Doha. Surat sudah dihantar, penjelasan sudah diberikan. Kita hanya mampu menunggu adakah keputusan itu nanti akan membawa sinar baru atau ia hanya akan menjadi api dalam sekam yang akan terus membakar bola sepak kita dari dalam. Jangan biarkan ego individu menghancurkan impian jutaan peminat yang ingin melihat Harimau Melaya mengaum kembali di pentas Asia dan dunia. Jadi, adakah ini penghujung kepada segala drama politik di Wisma FAM atau ada lagi kejutan yang lebih besar menanti di sebalik jawapan daripada FIFA nanti? Apa pendapat korang? Adakah korang setuju dengan langkah drastik FAM kali ini? Jangan lupa tuliskan komen korang di bawah. Kita bincang secara anak jantan. Sampai di sini sahaja untuk kali ini. Saya Sukan Tiger melaporkan terus untuk Nadi Bola Sepak Negara. Ayuh Malaysia, kita bangkit!